Ada apa? Ada warna-warna tu mesti. Tak ada gambar. Kat sana ada event. Kau pendek. Pukul berapa? Pukul 10 ada start. Masuk kat sana ada event dia bawa kursi keluar. Mainan semua ni? Jom semua dah boleh masuk ke sini untuk main kita punya permainan. Jom adik-adik, sini. Bye, Michi tengok movie. Yang cermin mata ni, nampak tak? Sekarang saya tengah pakai mata spek macam ni. Lepas tu kita ada iris kita. Main character kita iris. Kalau peminat dengan spek iris, saya tak tahu gambar. Oh, tunjuk tiket. Agent ID, yang baru beli tiket ke? Ada. Pergi. Gigi. Okey, soalan pertama. Apakah nama alat istimewa milik Agent Ali? Adik, awak dia tadi angkat tangan. Dia tunjuk tadi. Iris. Betul, Iris. Betul. Kalau salah? Betul, eh? Okey, ni ada awak. Nanti turun tau. Okey. Next. Soalan. Okey, tadi saya cakap pasal Iris. Apakah warna Iris? Ready. Semua fokus dekat saya. Ready ya? Agent Ali bekerja untuk agensi apa? Satu. Okey. Syashid lelaki je dapat. Apa tu? Free food. Ada juga abang lah tu. Kawan baik Agent Ali. Alisha. Betul. CGV. Okey. Ini untuk awak sebab dapat jawab. Okey. Next question. Okey. Bye guys. Okey. Wah. Ni main apa? Ni ada tak yang minat main Beyblade semua ni? Adik-adik tahu tak cara main? Tahu? Kat rumah ada. Ni banyak lagi boleh main semua ni. Mainlah Ni Beyblade. ada, sini pun ada. Abang, mainlah Beyblade. Ada kecil-kecil boleh main kat sini. Ada yang besar sikit bolehlah main tinggi sikit. Ambil. Straw tak ada kot. Kau rasa kalau kita tunjuk ni akan tolong dia ingat balik tak?
Kenapa faz sejarah dia tak boleh buka? Wah, Bandar manakah yang dilindungi oleh Ejen Ali? Ini kat mana sekarang ni? Tahu tak? PGB. Okey, ni untuk awak sebab dapat jawab. Okey, next question. Siapa nama kawan baik Ejen Ali? Alisha. Betul? Okey, betul. Mata, betul. Okey, jangan risau. Ejen Ali bekerja untuk agensi apa? Satu. Tes. 1, 2, 3. Apakah nama alat istimewa milik Ejen Ali? Adik, awak dari tadi angkat tangan. Okey, apa jawapan? Iris. Betul, Iris. Betul. Kalau salah? Betul. Okey, ni ada awak. Nanti turun tau. Okey. Next. Soalan. Okey, tadi saya cakap pasal Iris. depan. Apakah warna? 1, 2, 3. Adik pergi belakang ni. Okey, tak apa, jangan risau. Banyak lagi soalan. Okey. Okay, next question Ready. Dia benar. Dah. Baik kawan-kawan, sesiapa yang belum dapat lagi Ejen ID, boleh datang ke saya di sini. Yang baru sampai, yang belum dapat Ejen ID, yang baru beli tiket ke, boleh datang ke saya di sini. Adik jangan pegang. Diam. Main satu adik punya. Oh, yang tu. Sesiapa yang belum dapat Abang, Ejen siapa? ID, yang baru sampai dan belum dapat Ejen ID, datang je, tak payah bayar untuk Ejen ID. Bawa je tiket yang dah bayar. Jom, nanti kan iklan. Nanti kan dah start tak sempat. Jom, sekejap lagi kan dah start tak sempat kan. Jom, ambil air. Saya tak check kan? Ya. Kita cantik sangat. Tak ambil rugi tau. Boleh. Okey, kepada adik-adik ataupun mak ayah yang nak dapatkan sabit. Tu kan. Tunjuk tiket dia. Tunjuk tiket yang. Tiket boleh ambil 4. Empat. Boleh bang? Boleh bang?
Kena orang ke?